Wah Kak, banyaknya batik dekat sini. Apa yang specialnya? Banyak. Okay, ada special ni, kita ada banyak baju kemeja Rahma. Kita ada kemeja Rahma, kita ada baju kurung, baju cheongsam. And then yang ini pun kita ada kain pasang, kita jual kat sini. And paling important is kita ada bawa barangan Visit Malaysia, merchandise Wira Manja. And kita pun ada bawa tie-dye. Ni kira our product khas lah yang kita release by our staff Karaneka. Dia macam ni. Dia kiranya dia tudung bawal, dia tie-dye, lepas tu dia ada block. Kita chop block kat sini. All anyaman, kelarai, produk daripada bags, until kipas pun kita ada. Okay, this one is bahagian pewter. Kita ada frame pewter, all pewter in a glass. And then brush. Ini semua handmade, local made. Batik, kain batik 2 meter. This one is batik lukis. Lepas tu nak bagi nampak lagi eksklusif, kita letak diamond. Ini batik chalk, batik stamp lah. Macam mana nak tahu ni batik original Malaysia ke tidak, ataupun batik bukan batik printed, is kita kena tengok dia punya luar dan dalam. Dia punya warna tembus. Okey. Kalau dekat bahagian dalam ni you nampak putih, maksudnya it's a batik printed actually. Kenapa pilih batik? Sebab kita nak meneruskan warisan-warisan, orang kata warisan kita lah, daripada momoy kita yang dah pakai batik daripada dulu. So until now kita nak teruskan legasi tu. Kalau kita tak teruskan pakai batik, dia akan pupus lah. Jadi untuk semua, kita nak support juga usahawan-usahawan kita yang buat batik. Sebenarnya kita kat Malaysia banyak usahawan, tapi kita susah nak dapatkan batik-batik yang original handmade ni kan. Jadinya Karaneka akan bantu untuk pasar lah usahawan-usahawan punya batik ni kepada semua. Jadi pilih batik.